terutamanya kalau kahwin. Bila sebut kahwin, buat loan peribadi. Tuan-puan bila buat loan peribadi selepas kahwin, bukan kehidupan kita selesai macam tu je. Kita ada lagi perbelanjaan. Kalau suami nak tanggung isteri, perbelanjaan kan. Cuba bayang kalau kahwin dah pakai loan, lepas kahwin kena bayar loan lagi. Lepas tu belanja isteri, kalau rezeki anak belanja anak lagi. Lepas tu kalau beli kenderaan, perbelanjaan kenderaan lagi. Sebab tu kalau boleh kita elakkan buat loan. Kita nak belajar dan capai matlamat kehidupan kita ni menggunakan simpanan. Okay, dan simpanan yang paling baik adalah simpanan emas. Sebab apa? Sebab tuan-puan cuba cek. Kalau contoh tuan-puan nak buat simpanan 100 sebulan. Kalau kita bermula bulan Januari hari tu lah contohnya. Kita pergi ke tahun lepas, tahun 2025. Kalau tuan-puan dah ada rasa nak buat simpanan, cuba tuan-puan cek. Sepatutnya kalau kita simpan 100 sebulan, dalam tempoh 12 bulan, iaitu setahun, sepatutnya kita ada 1,200. Persoalannya, ada atau tidak simpanan 1,200? Kalau ada 1,200, tahniah. Maksudnya tuan-puan boleh menyimpan lah, pandai menyimpan. Tapi kalau tak ada simpanan, tuan-puan kena tukar strategi simpanan. Jalan ni, contoh dia simpan dalam bentuk emas.